Nasi lemak daun pisang ah. Ya, betul nasi lemak Okey, pisang. ni Kak Su punya ni. Ya, betul Kak Su Pendang punya. ah. Ya. Okey, bagi saya. Satu ah. Boleh. Okey. Yang biasa punya. Yang biasa punya. Lain daripada ni ada lauk apa? Ada ayam goreng. Ayam goreng. Boleh bagi saya ayam goreng sama? Okey, boleh. Alright. Okey, mula-mula kita letak telur separuh. Alright. Lepas kita letak separuh, tak gravy. Lepas tu kita letak sambal. Sambal dia boleh request tau, nak sambal lebih ke sambal kurang. Sambal kalau basic sambal biasa tu telur ni je. Okey. Lepas tu kalau tak mau kacang, boleh je abang. Abang je. Ya, Okey, abang cukup. je. Saya takut jerawat. Boleh. Okey. Yang mana takut tunggu jerawat tu abang je. Okey. Okay, ni ikan bilik. Ikan bilik. Kalau tak mau ikan bilik pun boleh abang je. Alright. Lagi kalau nak tambah ayam, boleh tambah dekat depan. Oh, tambah Ya. depan. Akhirnya ayam goreng, lauk kita. Oh, ayam gorengnya. Ya. Okey, Saya tambah nak ikan mana tak? bagi sayap ke saya? Sayap. Dengan paha. Sayap dengan paha boleh. Satu RM3 eh? Ya, seperti RM3. Alright. Selain daripada nasi lemak apa lagi dah? Dekat sini ada popia, Okey. telur udang, Telur cucuk udang. udang. Utuk dah. Ya, popia dia ada dua jenis, pedas dengan tak pedas. Alright. Inti dia ayam, ketam, Okey. sayur campur sekali. Okey. Ini dalam satu pieces ni ada semua. Semua ada lah. Ya. Okey, bagi saya sobor satu boleh? Boleh. Jadi Alright. pedas. Okey. Jadi tak pedas. Yang tak pedas cepat habis ya? Ya, betul. Alright. Telur udang sebiji RM5 juga. Bagi saya satu. Boleh satu. Alright. Okey, saya tak sini ya. Kalau macam ni semua ni harga Kalau berapa? macam ni ya, kalau nasi RM2.5, ayam RM3, RM3, RM6, RM8.5. RM8.5 campur yang ni RM1.5 jadi RM9, RM10. Kat mana nak dapatkan ni? Boleh dapatkan dekat Medan Selera Penang, Padang dengan Petronas Penang. Waktu Ramadan? Tu Ramadan boleh dapat dekat Bazar Padang Penang. Hampiran dengan biji kopi. Kedai ayam biji kopi. Okey, dekat Pendang lah. Ya, betul dekat Penang. Waktu operasi ni. Waktu operasi dia start daripada pukul 3 petang sampai waktu nak berbuka puasa. Okey, satu Ramadan sampai? Satu Ramadan sampai sebelum raya. Oh, tak ada Tak ada cuti? cuti. Alright. Okey. Ni berapa ni? RM10? Jadi RM10. Alright, terima Okey, kasih.